Salah satu daripada kuasa Perdana Menteri adalah pelantikan hakim-hakim. Jadi apa yang tidak ikut SOP-nya? Itu tegas seorang pemerhati membidas kenyataan Peguam Kanan Datuk Dr. Guardial Singh Nijjar yang mendakwa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengabaikan prosedur operasi standard SOP pelantikan kehakiman. Tambah pemerhati, kuasa melantik hakim adalah hak eksklusif eksekutif di mana Perdana Menteri berperanan menasihat Yang di-Pertuan Agong YDPA berdasarkan calon-calon yang disenarai pendek dan kemudian Agong bertindak atas nasihat itu. Katanya, sebagai seorang peguam kanan, Guardial seharusnya lebih maklum bahawa dalam perlembagaan ada dinyatakan Agong shall act on advice dari Perdana Menteri dan bukan dari Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman JAC dalam soal kehakiman. Justru pemerhati mempersoal Guardial di manakah kelompongan mahupun kesalahan Anwar yang dikatakan tidak mengikut SOP dalam pelantikan kehakiman. Sindir pemerhati, anggota jawatankuasa di dalam JAC sendiri boleh dilantik oleh Perdana Menteri dalam kalangan hakim-hakim. Oleh itu, tindakan Anwar tidak mengikut cadangan Suruhanjaya berkenaan bukanlah satu pelanggaran undang-undang. Sebaliknya, ia merupakan kuasa eksekutif kerana SOP JAC tidak mengikat Perdana Menteri. Katanya lagi, tuduhan Guardial hanya menunjukkan pemikiran separuh masa seorang peguam kanan, malah mencetus kekeliruan awam dan menonjolkan naratif sensasi politik.